Mamat Kelantan ni langsung tak boleh masak. Tapi dia ada 440 buah cawangan kedai makan seluruh dunia. Nama dia Datuk Steven Sim. Dia ni dulu datang KL daripada Kota Baru nak jadi hairstylist yang terkenal. Tapi pada tahun 1997 berlaku kegawatan ekonomi menyebabkan syarikat dia ni muflis disebabkan oleh komitmen yang terlalu tinggi. Waktu tu dia dah give up. Dia tengah nak packing barang nak balik ke Kelantan. Tapi disebabkan dia teringat kat Kelantan dulu banyak kedai makan yang Melayu, Cina, India boleh duduk sekali. Tapi benda tu dia susah dapat kat KL. Jadi datang satu idea dekat dia untuk create satu warung yang moden sesuai dengan keadaan dekat KL lah. Tapi dia ada masalah yang lebih besar, iaitu dia tak pandai masak. Apa dia buat? Dia buang ego dia. Dia cari tukang masak profesional yang boleh masak macam yang dia nak. Sehingga sekarang secret recipe telah menjadi